Resipi campak-campak edisi raya Laksa Johor Express. Jom kita buat. Okey, first kali kita perlu kisarkan bawang merah dan bawang putih kita. Lepas tu masukkan sedikit air. Lepas tu kita kisarkan dalam beberapa minit sehingga halus. Lepas tu bila dah habis kisar ni, kita bolehlah masukkan ke dalam kuali kita tanpa minyak. Tuangkan adunan kisaran tadi dan juga rempah kari. Lepas tu kita kacau-kacaukan sikit biar dia mendidih, and then kita tambah lagi satu cawan air. Ikutlah tahap nak lebih cair ataupun lebih pekat kuah korang ni. And then yang ni dia, sardin dalam tin tu korang perlu hancur-hancurkan je dulu. Tapi janganlah hancurkan sangat, pakai garpu macam ni je dah siap. Lepas tu terus kita tuangkan ke dalam adunan kuah kita ni tadi. Nampak senang je kan. Lepas tu kita kacau-kacaukan dia. Sementara tu kita boleh masukkan juga sedikit perahan air asam jawa, dan kita biarkan dia mendidih seketika. Lepas tu kita masukkan pula santan. Kalau macam ni santan satu kotak pun dah cukup. And then kita masukkan pula kerisik. Ni yang paling penting lah dalam laksa Johor. Lepas tu kita boleh perasakan lah dengan garam dan juga gula. Nampak tak tu dah macam kuah laksa Johor kan. Maaf lah, Min tak pandai cap tau untuk dia punya spaghetti ni. Boleh letak dengan sayur-sayur macam ni. Lepas tu laksa Johor ni pula memang kena makan dengan tangan macam ni. Baru betul Johor. Rasa dia memang autentik. Korang wajib cuba.